Ramai pihak menganggap Lamine Yamal sudah layak untuk mewarisi nombor 10 keramat peninggalan Messi. Tapi Yamal memiliki alasan tersendiri. Kata Yamal, buat masa ini Ansu Fati pemilik nombor 10, saya nombor 19 dan saya sukakannya dan ia membawa tuah kepada saya. Kata-kata Yamal ini membuatkan penyokong Barcelona berpecah dua. Satu pihak puji dia tak nak nombor 10 sebab rendah diri dan rasa hormat kepada rakan pasukan. Satu pihak lagi kata dia tak berani pikul bebanan legenda Messi. Sebenarnya tak hairanlah kalau Yamal berfikir dua kali. Jersey nombor 10 Barcelona itu bukannya sekadar nombor, tapi satu bebanan sejarah yang amat berat. Ia pernah disarung oleh Messi, Ronaldinho, Riquelme, Maradona, senarai nama besar yang buat sesiapa saja kecut perut. Mungkin Yamal nak bina legasinya sendiri dengan nombor yang dia selesa daripada terus dibandingkan dengan yang terbaik sepanjang zaman. Adakah ini satu strategi pintar Yamal untuk mengurangkan tekanan atau memang dia tak rasa bersedia lagi? Hanya masa yang akan menentukan.